saya merupakan isi pelajaran anda yang bakal keluar dalam PMR dan juga SPM insyaAllah. Bicara Tok Janggut. Nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Mat Hassan bin Lipunan. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Jeram, Kelantan dan menetap di Kampung Nering, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut mendapat pendidikan pondok sekitar Pasir Putih. Beliau bekerja sebagai peniaga sirih, pinang, kelapa kering dan juga padi. Beliau dikenali Tok Janggut kerana menyimpan janggut yang panjang sehingga ke paras dada. Tok Janggut seorang yang berpengaruh dalam masyarakat dan pernah ke tanah suci Mekah. Beliau seorang yang alim, mahir dalam bidang ilmu persilatan, dikatakan sakti dan sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Sayang, Tok Janggut gugur syahid dalam pertempuran dengan British pada 24 Mei 1915 dalam usia 62 tahun. Kita lihat, kita hayati penentangan, gerakan penentangan yang diketuai oleh Tok Janggut. Gerakan penentangan yang dipimpin oleh Tok Janggut di Kelantan bermula apabila British memperkenalkan sistem penasihat pada tahun 1910. Pada sudah 3, kalau awak tak nak baca bahagian tingkatan 2, minta cuba tingkatan 2, sebelah kaji. Melalui sistem ini, penduduk daerah Pasir Putih terpaksa membayar pelbagai cukai kepada pihak kerajaan, termasuklah daun sirih, daun kelapa, rotan dan sebagainya, semua kena bayar cukai. Pengenalan pelbagai cukai ini diperkenalkan oleh perancang British yang pertama, iaitu J.S. Manson. Pengenalan cukai ini memberikan kesan kepada struktur sosio-ekonomi dan juga politik tradisional Kelantan. Tambahan pula, Pasir Putih pada masa itu sudah pun mempunyai pembesar tradisi yang lebih otonomi, iaitu Empu Besar Jeram. Belakangan, peraturan cukai baru oleh British telah menggugat amalan tradisi yang memberikan kuasa kepada Empu Besar Jeram untuk memungut cukai, malah beliau sendiri terpaksa dikenakan cukai. Kaedah pembayaran cukai yang diamalkan oleh British juga dikatakan membebankan penduduk tempatan, di samping layanan buruk yang dihadapi oleh Tok Janggut sendiri oleh pegawai-pegawai British. Penduduk Jeram dan sekitarnya yang diketuai oleh Tok Janggut mula memulaukan bayaran cukai yang menimbulkan kemarahan Cik Latif yang dilantik sebagai pegawai daerah Pasir Putih oleh British yang berasal dari Singapura. Cik Latif telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Tok Janggut kerana gagal menghadiri perbicaraan di mahkamah kerana enggan membayar cukai. Sarjan Cik Wan telah diarahkan oleh Cik Latif bersama 2 orang pegawai polis untuk menangkap Tok Janggut. Namun, kedatangan Sarjan Cik Wan menimbulkan kemarahan Tok Janggut dan pengikutnya. Tok Janggut dan pengikutnya enggan mematuhi arahan Sarjan Cik Wan. Pertengkaran berlaku antara Tok Janggut dengan Sarjan Cik Wan yang menyebabkan wakil British itu dibunuh, manakala 2 orang lagi lari, cabut lari, dia takut. Terusnya mengadu hal tersebut kepada Cik Latif. Sebagai tindak balas, Cik Latif menghantar 8 orang anggota polis lagi dan kemudiannya terpaksa
meminta mereka berundur setelah mendapat maklumat Tok Janggut dan pengikutnya sedang mara ke Pasir Putih. Tok Janggut dan pengikutnya telah berjaya menguasai Pasir Putih dan berjaya membentuk kerajaannya sendiri. Engku Besar Jeram iaitu Tuan Ahmad telah dilantik sebagai raja, manakala Tok Janggut dilantik sebagai Perdana Menteri dan Syed Ishak sebagai pegawai daerah Pasir Putih. Penguasaan Tok Janggut dan pengikutnya di Pasir Putih telah menyebabkan kerajaan British menghantar tentera ke Pasir Putih. British telah mempengaruhi Sultan Kelantan untuk merampas kembali Pasir Putih dan dengan perkenan Sultan Kelantan, British telah menyerang Pasir Putih. Dalam pertempuran di kampung Dalam Kukuh, Tok Janggut telah terbunuh dan mayatnya diseret ke Kota Baru untuk diarak mengelilingi bandar. Begitu kejamnya British. Dan lebih menyayat hati kita semua apabila mayat Tok Janggut itu dikatakan disalib, iaitu digantung kepala ke bawah di Padang Merdeka pada tahun 1915. Kemudian barulah jenazah Tok Janggut dikemumikan di Pasir Pekat, Tumpai, Kelantan. Dengan kematian Tok Janggut, maka berakhirlah penentangan terhadap British di Kelantan. Namun semangat juang mereka menjadi sejarah kebanggaan kita. Semangat Tok Janggut juga telah memberi ilham kepada perjuangan penentangan British di negara-negara di kerajaan-kerajaan tanah Melayu seterusnya. Walaupun perjuangan Tok Janggut gagal menghalau British dari tanah airnya, namun semangat dan keberaniannya amat dikagumi dan menjadi inspirasi kepada perjuangan seterusnya. Penjajahan telah meninggalkan kesan yang pahit kepada seluruh negara dan juga rakyat. Oleh itu, para pelajar, belajarlah dari sejarah. Jika kita lupa dan leka, kita akan dijajah semula. Oleh itu, untuk kekal menjadi bangsa yang bermaruah dan negara yang berdaulat adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membina jati diri serta memperkasa bangsa dan negara. Wahai pelajar-pelajar, belajarlah, ubahlah sikap anda. Saya bacakan sebahagian daripada sajak yang direka oleh Rahimiddin Zahari dari Gadis yang dicari dan Aura yang Tuhan Tuhan kususul bukit 7 bulan silam. Aku mubah perkasa, kau tuduh penderhaka celaka. Aku tak pandai berselindung dengan sembang senandung. Suaraku tak mungkin semerdu seruling. Aku tak rela tanah darahku diinjak, dijajah. Aku tak rela hasil bumiku dicantas, dipulas. Aku tak rela bangsaku dipandir kadukan. Tok Janggut Hasan Haji Ahmad Hasan nama. 7 lapis langit terpikul di bahu, 7 lapis bumi tercengkam di kaki. Aku pulang dari tanah Makkah yang putih dan suci. Kulihat tanah darahku tanpa penjajah. Terima kasih. Terusnya disembahkan kepada pelajar.
penjajah. Aku takkan bayar pada kau. Aku hanya akan bayar pada Sultan. Syahidut, awak memang degil. Awak orang Melayu yang tak sedar diri. Orang Melayu dah banyak tolong bangsa awak. Orang putih buat jalan, buat TV, buat kapal terbang, buat kilang, buat duit. Itu pun awak tak faham-faham lagi. Betulkah awak tak mau bayar cukai? Walaupun orang putih dah banyak tolong bangsa awak. Oh no, aku tak mahu bayar. Untuk apa aku bayar? Ini tanah airku. Kau penjajah. Orang Melayu sedikit pun tidak terhutang budi pada bangsa kau. Bangsa sebelum negara kami, bangsa kami aman dan damai. Bila kau datang, semua jadi huru hara. Rambutlah kau, bangsa. Saya akan tangkap awak. Tangkaplah, aku tak takut. Saya Dewan, tangkap dia. Orang tua tak sedar diri. Orang putih dah banyak beri kemudahan. Masih tak mau bayar cukai. Orang Melayu apa awak ini? Awak tak pandai nak syukur. Berjebak. Kaulah orang Melayu yang tak sedar diri. Kaulah kali barut orang putih. Kaulah aku mati. Lebih baik kau mati dulu. Nah. Namamu tetap dipuja. Biar menanti sebagai pahlawan yang jatuh telah selamat kau pergi, selamat kembali dengan hati suci tak takut mati. Menuju ruang ke medan perang, jangan takut sebagai askar berjuang. Lebih baik awak menyerah diri. Seluruh tempat ini telah dikepung. tidak. Awak dikasih badan. Tidak akan menyerah. Selagi tanah ini aku tidak. Selagi itulah langit aku menuju. Berpantang maut sebelum ajal. Kau langkah mayat aku dulu.
Boleh kata berikut. Terima kasih kepada guru-guru pembimbing, cikgu Osman, cikgu Zainab dan cikgu yang lain. Dan juga terima kasih kepada pelajar yang terlibat memberikan persembahan yang begitu mengharukan ya. Jadi ini satu contoh pejuang tanah air ya, yang sanggup mengorbankan nyawa, menghabiskan seluruh